Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dikasihi, ashabul fadilah, tuang-tuang imam, tuang-tuang bilal, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, semua yang terlibat dalam menjayakan program kita pada malam yang mulia ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita dapat sama-sama kita berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf, mengerjakan salat maghrib secara berjemaah sementara kita menunggu untuk salat isyak secara berjemaah. Kita dapat duduk di dalam majlis ilmu. Kita mengharapkan majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Al-Fadil Ustaz pengurusi masjid bagi tahu ambo ni mari dari Terengganu. Asal daripada Terengganu. Sebenarnya mak ambo Kelantan. Ayah ke Terengganu. Dan ambo dilahirkan di Kelantan 03. Ambo dilahirkan di Kelantan, membesar di Terengganu. Sebab masa dilahirkan hamba saat itu, ayah hamba belajar pondok Pasir Tumbuh. Jadi hamba pun membesar di Terengganu. Bolehlah kecek Kelantan tu, tapi sikit-sikit lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba tanyalah orang yang sahabat yang menguruskan kuliah hamba di sini, nama Ustaz Ramadan, malam ni tajuk gapo? Dia kata pihak masjid minta setuh isu zakat tapi jangan setuh bab peripadi. Ya boleh gitulah. Aku kata tak ada tajuk lain ke? Tanya tak ada tajuk lain ke? Lepas tu dia kata tak apalah bincang tajuk tu. Sebab sesuai dengan isu semasa. Okey, baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya akan huraikan tajuk tersebut tanpa kita sentuh mana-mana tanpa kita sentuh peribadi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu bahawasanya ibadat zakat ini ia termasuk di dalam rukun Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Islam ini diasaskan dan dibina di atas 5 perkara. Yang pertamanya adalah penyaksian tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang rukun Islam. Kemudian
Di antara rukun Islam yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah menunaikan zakat. Kemudian kalau kita tengok kepada realiti, di sana ada segelintir di kalangan umat Islam yang tidak berhati peruk, yang mana mereka mengambil kesempatan di atas ibadat orang lain. Sebagai contoh, ni kita dekat dengan nak buat haji ni, dekat dengan orang pakat pergi haji ni, kita masuk bulan haji dah ni. Dan mana orang yang mengambil kesempatan daripada ibadat haji orang lain? Ramai mana orang yang ambil upah haji, tapi kalau kita tengok kepada nilai yang diambil saat itu, tak munasabah. Tak munasabah. Mungkin ada orang-orang tertentu yang nak tolong je. Tapi kalau dalam jumlah yang besar ni rasa tak munasabah. Sebab apa boleh rayak gitu tak munasabah tu? Sebab apa duduk Mekah. Apa duduk Mekah dan apa tahu kos perjalanan naik bah nak pergi ke Arafah. Dengan kos hak yang apa tidak sebutlah jumlah hak yang kecil ni rasa tak munasabah. Jadi ramai orang ataupun ada sebahagian daripada mereka yang tidak berhati peruk, dikaburi mata dengan nikmat dunia sehingga mereka mengambil kesempatan di atas ibadat orang lain. Sama juga dalam hal yang melibatkan ibadat korban yang kita tidak lama lagi akan sambung. Di sana ada segelintir, kita tak kata semua, segelintir, yang mana segelintir pihak yang membuat korban di luar negara, tapi sebenarnya mereka ini bukan nak buat korban sangat, tetapi nak ambil kesempatan di atas ibadat yang disyariatkan. Tapi yang kena sebut juga, di sana ramai NGO, banyak NGO yang alhamdulillah yang memang buat korban sungguh lah di luar negara. Banyak NGO. Hamba kata segelintir. Segelintir maksudnya dalam jumlah yang kecil. Ada jumlah yang kecil yang mengambil kesempatan. Tapi banyak NGO yang boleh dipercayai. Walaupun saya tidak terlibat dengan NGO tersebut, ada sebahagian sahabat yang terlibat dengan NGO yang buat korban di luar negara yang boleh dipercayai. Tapi ada segelintir yang tidak boleh dipercayai. Saat ini kita cerita dalam bab ibadat haji, ibadat umrah. Sama juga dalam bab ibadat zakat. Di sana ada golongan yang nafsu dia dapat menguasai diri sehingga mata dia dikelabui dengan keenakan dunia, akhirnya mengambil kesempatan di atas ibadat zakat orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan berkait dengan ibadat zakat, ada satu perbincangan yang panjang dalam kitab fiqh. Ada perbincangan berkait dengan harta mana yang diwajibkan zakat, siapakah yang diwajibkan zakat, dan ada sebahagian daripada harta sepakat ulama mengatakan wajib zakat. Ada harta berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah wajib zakat ataupun tidak. Begitu juga dalam perbincangan berkenaan dengan asnaf zakat. Di sana ada asnaf yang disepakati oleh ulama bahawa mereka ini adalah golongan yang layak menerima zakat. Dan ada juga asnaf yang berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh, adakah mereka ini layak menerima zakat ataupun tidak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada nak bincang siapakah asnaf yang layak menerima zakat menurut pandangan empat mazhab, kemudian hamba akan sebut juga pandangan-pandangan yang selain daripada empat mazhab dalam perbincangan ini secara sepintas lalu. Lepas tu pada penghujung hamba akan buat sedikit kesimpulan. Hamba nak sebut dulu, ibadat zakat adalah satu ibadat yang cukup mulia di dalam agama Islam. Sehingga kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, kita dapati perintah mengerjakan zakat diiringi dengan perintah mengerjakan solat. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salah wa atuz zakah. Banyak di dalam ayat Al-Quran diiringkan
tuntutan mengerjakan solat dengan tuntutan menunaikan zakat. Wa aqimus salah, hendaklah kamu mendirikan solat. Wa atuz zakah, dan hendaklah kamu menunaikan zakat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muadz bin Jabal, salah seorang daripada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah dilantik oleh Rasulullah menjadi qadhi, menjadi hakim, menjadi pendakwah di negeri Yaman. Muadz bin Jabal adalah penduduk Madinah. Di zaman Rasulullah memilih beberapa orang sahabat untuk memberi satu tugas yang cukup besar. Pergi negara orang kafir. Lepas tu supaya berdakwah di sana. Antara sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah menjadi qadhi, menjadi hakim dan menjadi pendakwah adalah Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini disebut oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Kata Rasulullah kata Muadz bin Jabal, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengutuskan aku ke bumi Yaman. Kemudian kata Rasulullah, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab. Mung siapa di Yaman mu kena ingat, mung akan pergi tempat golongan ahlul kitab. Ahlul kitab ni adalah Kristian dengan Yahudi. Jadi maksud dia mung mendatangi perkampungan ahlul kitab, maksudnya mereka telah mempunyai i'tiqad. Mereka telah mempunyai pegangan yang mereka pegang. Dan pegangan yang mereka berpegang adalah berkait dengan kitab yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada sebahagian isi kandungan tersebut telah diselewengkan. Kamu akan mendatangi perkampungan ahlul kitab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Musafah sana mungkin royak kepada mereka, mengajak mereka supaya bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan bahawa aku adalah utusan Allah. Mula-mula sekali sampai sana, ini tugasanmu yang pertama, ajak mereka kepada dua kalimah syahadah. Kena berpegang dan meyakini, mengaku dengan mulut bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu lagi kepada Muadz bin Jabal, fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Apabila mereka itu patuh kepadamu, memeluk Islam, mengucap dua kalimah syahadah, terus murayak, alimhum ni memberitahu, cakap orang Kelantan royak lah, terus murayak kepada dia bahawasanya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada mereka itu sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Lepas dia meluk Islam, mungkin royak lalu. Tak payah tangguh-tangguh lah. Itu maksudnya, royak lalu. Lepas tu kata Sayyidina Muadz bin Jabal, Rasul royak lagi, bagi tahu lagi kepada Muadz bin Jabal, fa inhum ata'u lidzalik. Apabila mereka itu patuh terhadap kewajipan solat fardu 5 waktu, fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Maka mungkin royak kepada mereka itu selalu baru masuk Islam, baru menunaikan solat fardu 5 waktu, kena royak lalu, Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada mereka itu sedekah, yakni zakat, di dalam harta mereka yang diambil daripada orang kaya dan diberi kepada orang yang susah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam perbincangan berkait dengan zakat, ulama membahagikan zakat terbahagi kepada dua. Okey, sebelum daripada kita bincang zakat terbahagi kepada dua, kita nak bincang apa makna zakah. Zakah dalam bahasa Arab ada beberapa makna. Antara makna dia adalah an-nama wa ziyadah. Apa makna nama wa ziyadah? Bertambah dan subur. Itu makna zakah. Zakah ni makna subur dan bertambah. Sebagai contoh perkataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata lagu mana? Al-ilmu yazku bil infaq. Itu kata Sayyidina Ali. Al-ilmu yazku alal infaq. Ilmu akan bertambah dengan kita membelanjakan ilmu. Kita ada ilmu sikit, kita ajar orang. Maka ilmu yang kita ada sikit, apabila kita ajar orang,
maka akan bertambah ilmu. Jadi kita nak mengajar ni, kita akan buka kitab tu, buka kitab ni, buka kitab tu, cari maklumat tu, cari maklumat ni, dia akan bertambah ilmu. Jadi perkataan Sayyidina Ali, yazku dengan makna bertambah, dengan makna subur. Okey, itu makna zakat pada lugah. Manakala makna pada istilah adalah memberi harta yang tertentu, memberi harta yang tertentu yang diwajibkan kepada golongan yang tertentu dengan cara yang tertentu. Beri harta tertentu kepada golongan tertentu dengan cara yang tertentu. Itu makna zakat mengikut istilah ulama. Dan ada juga sebahagian ulama ataupun mengikut istilah ulama, zakat ini merujuk kepada harta yang dikeluarkan. Merujuk kepada harta yang kita keluarkan. Okey, kemudian zakat dia terbahagi kepada dua. Ini secara ringkas sebelum daripada kita nak bincang berkenaan dengan asnaf zakat. Zakat dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya zakat yang berkait dengan tubuh badan. Yang keduanya zakat yang berkait dengan harta. Dia ada zakat yang berkait dengan tubuh badan. Maksudnya zakat yang berkait dengan tubuh badan, ia bergantung dengan tubuh badan kita. Apabila kita masih lagi hidup pada penghujung Ramadan, masuk awal Syawal, kita masih lagi hidup dan kita mempunyai kemampuan, maka diwajibkan kepada kita mengeluarkan zakat badan, zakat tubuh badan kita. Bahasa kita orang panggil zakat fitrah. Bahasa ulama fiqh zakatul fitr. Biasa diguna perkataan zakatul fitr. Zakat fitr adalah zakat yang berkait dengan tubuh badan kita. Itu perlu kita kena faham. Yang keduanya zakat yang berkait dengan harta. Kita ada zakat tubuh badan, zakat harta. Zakat fitrah zakat yang berkait dengan tubuh badan. Dan perkara ini juga perlu kita kena faham supaya kita tidak tersilap faham dalam isu yang lain. Sebagai contoh, ada sebahagian daripada kenyataan yang mengatakan, ni sebagai contoh, apabila kita tidak faham pembahagian zakat kepada harta kepada badan, maka dia akan boleh membawa kepada kesilapan dalam isu yang lain. Pernah sebahagian daripada masyarakat kita disebut bahawasanya zakat mesti wajib dibayar di tempat seseorang itu bekerja. Tidak boleh dibayar pada tempat selain daripada tempat dia bekerja. Adakah perkataan ini betul ataupun tidak? Baik, jawapannya, bagi orang yang mengetahui pembahagian zakat kepada dua, dia akan faham mengatakan zakat mesti dibayar pada tempat bekerja tidak boleh dikatakan betul secara mutlak. Tidak boleh dikatakan betul secara mutlak. Maksudnya ada tempat salah perkataan tersebut. Hak yang betul lagu mana? Zakat tubuh badan diwajibkan kepada kita membayar zakat tersebut pada tempat tubuh badan kita berada semasa wajib zakat, tanpa melihat di mana kita tempat kita bekerja. Sebagai contoh, ambo kerja di Tanah Merah. Contoh. Lepas tu akhir Ramadan, ambo naik Mekah. Sebab ambo nak buat umrah. Ni sebagai contoh, ambo nak ambil fadilat 10 akhir Ramadan di sana. Nak iktikaf di sana. Hari raya ambo duduk Mekah. Tubuh badan ambo duduk mana? Duduk Mekah. Adakah wajib ambo kena bayar zakat di Tanah Merah? Tak. Tidak ada seorang ulama pun mengatakan awak wajib kena ambil tiket balik untuk bayar zakat dulu baru pergi mula Mekah. Tak ada. Sebab dia tempat wajib awak keluar zakat adalah bukan tempat awak bekerja, tetapi tempat di mana tubuh awak berada. Sebab zakat fitrah adalah zakat yang berkait dengan tubuh badan. Zakat harta lain. Zakat harta diwajibkan kita keluar zakat di mana tempat harta kita berada pada ketika wajib zakat. Kita kerja di sini, harta kita ada sini, maka wajib kita kena bayar di sini. Tapi ada juga orang tu kerja sini, lepas tu dia ada ladang, dia ternak lembu di Terengganu, di Besu. Jadi dia kerja sini. Okey, harta yang dia ada di sini wajib keluar di sinilah. Tapi kalau harta dia ada di Terengganu, takkan nak cari trailer. Cari trailer buat apa? Nak ambil lembu buat balik Tanah Merah. Sebab mau kerja di Tanah Merah. Padahal ladang lembu dia ada di Terengganu. Dia kena wajib keluar zakat di mana? Di mana tempat harta kita berada ketika wajib zakat. Jadi perkataan wajib kena keluar zakat di tempat kita bekerja, tidak boleh keluar zakat di tempat yang lain, perkataan ini perlu diperincikan. Kalau difaham secara mutlak, salah. Dan apabila kita bincang, zakat terbahagi kepada ada zakat yang berkait dengan tubuh badan, ada zakat yang berkait dengan harta, maka kita akan faham apa hak yang hamba sebut saat ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat harta, banyaklah zakat harta. Termasuklah zakat harta adalah zakat emas perak.
Cuma bab mah perak ni dalam mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian ulama fiqh tidak mewajibkan kepada perempuan mengeluarkan zakat perhiasan perempuan, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah tujuan untuk dipakai. Syarat yang kedua adalah tidak lebih daripada kadar uruf. Okey, mengulang balik. Zakat emas perak. Oh, Kelantan banyak emas Kelantan kan. Banyak tempat ada emas kan. Jadi zakat emas perak ataupun emas perak di antara harta yang wajib dikeluar zakat apabila cukup nisab dia. Melainkan mengikut mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian ulama fiqh yang lain, perhiasan perempuan, gata, gelang, cicing. Perhiasan perempuan tidak diwajibkan keluar zakat apabila cukup dua syarat. Syarat yang pertama, dia beli saat itu tujuan untuk pakai, bukan tujuan untuk sipak. Yang pertama, ada kok disyaratkan kena pakai, ada tak syarat kena pakai. Dia ada orang hak tak faham. Dia kata kena pakai sokmo. Dah tak syarat kena pakai. Saya beli tujuan untuk pakai. Bak pakai tu tidak disyaratkan. Maksudnya ada orang Tino, dia beli gelar dia 5. Contoh, hak ni pakai awak tahlil. Hak ni pakai pergi kenduri nikah. Hak ni pakai hari tunai. Maksudnya dia tukar. Hak ni untuk majlis ni, hak ni untuk majlis ni. Jadi ketika pakai hak ni, ada hak lain dia tak pakai. Adakah ketika dia tidak pakai saat itu dikira wajib zakat? Tak. Niat dia untuk pakai, tapi digilir. Baik. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah tidak boleh lebih daripada kadar uruf. Kadar uruf ni kadar orang Tino ramai-ramai pakai. Baik, ia kadar uruf dia berbeza daripada setempat kepada setempat yang lain dan berbeza daripada satu masa kepada satu masa yang lain. Dulu ketika orang susah mungkin berbeza berbanding sekarang. Dulu orang tak jumpa emas di Kelantan. Macam bagi contoh, orang Tino tak ada banyak pakai emas. Tapi bila ni rata-rata orang pakai emas banyak di Kelantan. Maka tu masih lagi dalam kategori uruf. Kalau lebih daripada uruf, maka wajib kena keluar zakat. Kemudian antara harta yang wajib ni secara ringkas saja sebab kita nak pergi kepada perbincangan yang kita nak bincang, asnaf yang layak menerima zakat. Kemudian antara harta yang wajib kita kena keluar zakat lagi adalah binatang ternakan. Cuma binatang ternakan ada syarat-syarat dia. Binatang al-an'am yang terdiri daripada unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, tapi ada syarat-syarat dia. Kemudian antara hak yang wajib kena keluar zakat ada buah-buahan, biji-biji yang kalau tempat kita sebagai contoh orang tanam padi, wajib kena keluar zakat. Antara harta yang wajib dikeluarkan zakat lagi adalah perniagaan. Antara harta yang wajib dikeluarkan zakat lagi adalah harta yang dikenali sebagai harta rikaz. Rikaz ni maksudnya rikaz dafinul jahiliyah. Harta hak yang kita jumpa dalam tanah, yang mana kita tengok tarikh tu, harta ini sebelum daripada Islam lagi. Maka harta tu dinamakan sebagai harta rikaz. Ada perbincangan yang panjang berkait dengan harta yang wajib kena keluar zakat. Tadi yang mesti dah ada sebahagian daripada harta berlaku kesepakatan di kalangan ulama wajib kena keluar zakat. Sebagai contoh emas perak. Hak ni berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Binatang ternakan, hak ni berlaku kesepakatan ijma'. Tapi ada sebahagian daripada harta berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah wajib kena keluar zakat ataupun tidak. Contoh sawi. Ini kita contoh sawi, kakung, adakah wajib kena keluar zakat ataupun tidak. Buah-buahan hak yang bukan mengenyangkan, adakah wajib kena keluar zakat ataupun tidak. Ini berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Kemudian apabila telah wajib zakat kepada seorang, maka diwajibkan dia kena keluar zakat kepada asnaf. Siapakah asnaf zakat? Asnaf zakat Allah Ta'ala cerita sendiri di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Setiap kumpulan ataupun cakap kita asnaf sebenarnya bahasa Arab. Asnaf ni bahasa Arab. Setiap kumpulan yang layak menerima zakat yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, ada yang berlaku kesepakatan di kalangan ulama fiqh bahawa boleh diberikan kepada golongan ini zakat, dan ada sebahagian daripada ulama fiqh berselisih pandangan, ada golongan ini masuk dalam kumpulan ini ataupun tidak. Okey, hamba akan sebut satu-satu. Allah Ta'ala sebut lagu innama. Innama ni dalam bahasa Arab dia panggil adatu hasrin, alat untuk membataskan.
Maksudnya menyabitkan hukum kepada apa yang disebut dan menafikan hukum kepada selain benda yang disebut. Di Kelantan, bumi yang masyhur dengan pondok-pondok, start daripada dulu lagi. Dan pondok di Kelantan suatu ketika dahulu menjadi tumpuang. Bukan hanya daripada rakyat Kelantan, bahkan seluruh rakyat Malaysia. Dan alhamdulillah, pondok di Kelantan ni melahirkan ulama yang berdakwah semerata seluruh Malaysia. Hamba pergi ke Sabah, ada beberapa pondok yang berdakwah di sana yang kelahiran daripada Kelantan, belajar di Kelantan. Sama juga hamba pergi Sarawak, mereka belajar daripada bumi Kelantan, menimba ilmu, buat balik ke sana. Dan di antara ilmu yang dipelajari di pondok adalah ilmu nahu, ilmu tata bahasa Arab. Mereka yang belajar ilmu tata bahasa Arab, dia akan faham apakah fungsi innama dalam penggunaan bahasa Arab. Dalam, sebagai contoh lah, hamba sebutlah, sebut. Sebab tengok ramai juga sahabat-sahabat daripada kalangan asatidah yang hadir, pelajar-pelajar. Antara kitab yang orang ngapal lah dalam pengajian ilmu tata bahasa Arab, nama dia kitab Matang Alfiyah. Dalam kitab Matang Alfiyah dia sebut wa ma bi illa au bi inna man hasar. Dia kata lagu mana? Ma wa ma bi illa. Maksudnya perkataan ma selepas daripada ada illa, begitu juga innama dipanggil adatu hasrin. Satu perkataan yang digunakan untuk membuat pembatasan, menyatakan hukum kepada apa yang disebut dan menafikan hukum kepada selain benda yang disebut. Untuk kita faham lebih jelas, ketika Allah Ta'ala kata innamas sadaqatu lil fuqara sampai ke akhir, hanya sedekah ini adalah kepada fakir miskin, hanya kepada golongan ini sahaja, tidak boleh diberi kepada golongan yang lain. Itu maksud innama. Perkataan innama memberi maksud zakat ini hanya diberikan kepada 8 golongan ini sahaja, tidak boleh diberikan kepada golongan yang lain. Maksud dia tidak boleh diberikan kepada golongan yang lain, maksudnya golongan yang selain daripada 8 ini tidak sah diberikan. Allah Ta'ala guna perkataan innama. Allah Ta'ala katakan innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah. Sedekah di sini adalah sedekah yang wajib, iaitu zakat. Lil fuqara, yang pertama adalah untuk fakir miskin. Orang yang mengurus zakat, antara benda yang perlu diberi perhatian adalah apa yang diberi, yang diambil berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dan yang diambil berat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lagu mana Allah Taala sebut innamas sadaqatu lil fuqara. Sedekah ini, zakat ini bagi fakir miskin. Mula-mula sekali Allah Taala sebut kepada siapa? Kepada fuqara. Mula-mula sekali. Patu wal masakin, patu barulah orang miskin. Jadi yang pertama orang fakir, yang keduanya orang miskin. Bahkan hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut asnaf yang lain, hanya Rasul menyebut fuqara sahaja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awak bagi tahu kepada penduduk Yaman setelah daripada mereka memeluk Islam, setelah daripada mereka menerima sembahyang fardu 5 waktu, bahawasanya Allah Ta'ala iftarada sadaqatan fi amwalihim. Allah Ta'ala telah mewajibkan sedekah, zakat di dalam harta mereka itu, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil daripada orang kaya dan diberi kepada orang susah. Asnaf yang lain Rasulullah tidak sebut pun. Benda yang kita dapat faham, asnaf yang perlu diambil berat adalah golongan fuqara dan masakin. Kerana dia, kerana golongan inilah yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dan yang disentuh dan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Kemudian Allah Ta'ala menyebut fuqara dan masakin, fakir dan miskin. Dalam istilah ulama fiqh ataupun istilah syarak, fakir dan miskin kalau disebut kedua-dua kalimah ini, maka ia memiliki makna yang berbeza. Fuqara satu kumpulan, masakin satu kumpulan. Tapi kalau sebut seorang aja, kalau sebut fuqara masuk masakin, kalau sebut masakin masuk fuqara. Saya buat contoh mudah. Perkataan Islam, Islam dengan iman
Dua kalimah ni kalau disebut kedua-dua, Islam makna dia berbeza dengan iman. Tapi kalau sebut Islam sahaja termasuk iman. Kalau sebut iman sahaja termasuk Islam. Sebagai contoh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa raditu lakumul Islam madinah. Aku redha bagi kamu Islam sebagai agama. Maksud Islam di sini adalah merangkumi iman. Ketika disebut Islam saja merangkumi iman, ketika disebut iman saja merangkumi Islam. Kalau sebut dua-dua, iman satu makna, Islam satu makna yang lain. Sebagai contoh disebut dua-dua dalam hadis yang panjang yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab menceritakan ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah dan mengajukan Rasulullah beberapa soalan. Soalan yang pertama, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, cerita kepada aku tentang Islam. Waktu Rasulullah cerita tentang Islam. Lepas tu, akhbirni 'anil iman. Cuba cerita pula aku tentang iman. Okey, dalam hadis ni disebut Islam dan iman. Jadi Islam dan iman adalah dua benda yang berbeza. Tapi kalau sebut Islam saja masuk iman, kalau sebut iman saja masuk Islam. Sama juga fakir dan miskin. Kalau sebut fakir saja masuk miskin. Kalau sebut miskin saja masuk fakir. Tapi kalau sebut fuqara dan masakin, jadi fuqara dengan masakin adalah dua benda yang berbeza. Tinggal lagi apakah perbezaan di antara fuqara dengan masakin? Di sini berbeza di kalangan ulama fiqh. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan begitu juga sebahagian ulama fiqh yang lain, fuqara adalah lebih teruk daripada masakin. Fuqara lebih teruk, orang fakir ni lebih teruk daripada orang miskin. Sebab dia lebih teruk daripada orang miskin, yang pertama sekali, dalam Al-Quran Allah Ta'ala mendahului fuqara. Ini menunjukkan fuqara lebih berat daripada miskin. Yang keduanya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada cerita dalam surah Al-Kahf tentang kisah Nabi Khadir, Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihi wassalam. Yang mana Nabi Musa pergi jumpa dengan Nabi Khadir, minta Nabi Khadir ajar kepada Nabi Musa ilmu yang Allah ajar kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir kata, awak tak mampu, nak sabar. Baik. Dia kata, insya-Allah aku mampu. Lepas tu dia ikut. Dia pun naik atas perahu, dia cabut papang perahu. Kejut Nabi Allah Musa. Mana cabut apa perahu orang wak nak bagi orang ni. Baik, Nabi Allah Khadir kata, mung jangan tanya benda, nanti sampai masa aku akan kabar. Okey, sampai masa dia kabar. Dia kata lagu mana? Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. Dia kata ammas safinatu, perahu tu, kapal tu, aku cabut papai tu sebab apa? Fakanat limasakin, maka adalah ia milik kepada orang miskin. Allah Ta'ala menyebut pemilik perahu tu orang miskin, tapi mereka memiliki perahu. Maksudnya masih lagi ada harta yang mereka milik. Ini menunjukkan bahawa miskin lebih teruk, fakir lebih teruk daripada miskin. Sebab orang miskin ada juga harta sikit, manakala fakir lebih teruk. Ulama fiqh membuat definisi fakir dengan miskin ini adalah mereka yang tidak memiliki harta dan mereka tidak memiliki pendapatan. Harta dan pendapatan yang mencukupi keperluan dia dan keperluan orang yang berada di bawah tanggungan dia. Kalau melebihi separuh tapi belum mencukupi, itu miskin. Kalau tak sampai separuh, tu dipanggil fakir. Contoh, orang ni bini dia seorang, anak dia 10. Keperluan dia sehari semalam dia nak 100 untuk perbelanjaan kediaman, pakaian, makanan. 100 tu contoh lah, kita contoh. Kita tak 200 lah, banyak sikit. 200. Contoh, keperluan dia untuk diri dia dan orang yang di bawah tanggungan dia 200 hari. Tetapi harta dia dengan pendapatan dia tak sampai 200, tapi lebih daripada separuh. Maksudnya lebih daripada 100. Jadi 120, 150, maka tu miskin. Tapi kalau tak sampai separuh, maksudnya 80 ya aja. 80, 70, 90, tak sampai separuh, tu dipanggil fakir. Fakir lebih teruk daripada miskin. Okey, itu asal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesungguhnya zakat ini untuk fakir miskin. Lil fuqara wal masakin, patu wal amilina 'alaiha. Amil ni adalah orang yang dilantik oleh pihak pemerintah untuk ikut zakat. Dia amil, dia mesti kena dilantik oleh pihak pemerintah.
Kalau kita lantik tak jadi. Dia tidak boleh mengambil bahagian zakat daripada bahagian amal. Sebagai contoh, ada dalam kampung ni orang tu dia dalam kampung ni dia Tok Ngulu, sini Tok Gawa, panggil sini Tok Gawa juga. Okey, sebagai contoh Tok Ngulu lah, cakap mudah. Jadi ada orang kampung ni kata gini, Tok Ngulu, kini zakat ambo ni. Boleh Tok Ngulu tolong bagi ya. Pakak wi ke Tok Ngulu belaka so bagi. Padahal Tok Ngulu ni tidak dilantik oleh pihak pemerintah sebagai amil zakat. Tok Ngulu kata banyak amo kena kerja ni tolong bagi duit orang ni. Bah boleh ambil zakat atas asnaf amil, tidak dibolehkan. Kerana amil mesti dilantik oleh pihak pemerintah. Itu perlu kita kena faham. Dalam perbincangan berkenaan dengan amil, banyak mana hak yang dia boleh ambil. Ada perbincangan yang panjang. Amo tak mustuh dalam bab ni. Dalam bab ni pun pihak-pihak yang menguruskan zakat dia kena memberi perhatian lebih. Dia tidak boleh memberi upah melebihi daripada apa yang dihakkan oleh syarak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Di mu'allafati qulubuhum, orang yang dijinakkan hati mereka. Juga ada perbincangan yang panjang di kalangan ulama fiqh. Amba sebut penafsiran sebahagian daripada ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan al mu'allafati qulubuhum adalah mereka yang baru memeluk Islam. Oleh kerana orang yang baru memeluk Islam, dia telah berpisah daripada keluarga dia. Kemudian kita orang Islam boleh bantu dia untuk menjinakkan hati dengan Islam dengan cara kita memberi zakat. Baik. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab, dan pada riqab. Riqab ni maksudnya pada memerdekakan hamba. Di zaman dulu ada hamba, di zaman kita tidak ada hamba. Dan hamba, bukan semua hamba boleh diberikan zakat. Perbincangan berkenaan dengan hamba, hamba ni ada beberapa pembahagian. Yang pertamanya nama dia hamba qin, hamba yang tuli. Nanti kita akan cerita bagaimana jadi hamba. Hamba qin. Yang keduanya nama dia hamba ummul walad. Yang ketiganya hamba muba'ab. Yang ketiganya hamba mudabbar. Yang keempatnya hamba mukatab. Hamba ada beberapa jenis hamba. Terjadi hamba suatu ketika dahulu adalah kerana pencolekan, kerana peperangan. Kumpulan ni perang dengan kumpulan ni, kumpulan kalah ditawang. Oleh kumpulan yang kalah ditawang, mereka dijadikan hamba. Begitu juga menjadikan hamba daripada tawanan perang masih lagi diiktiraf oleh agama Islam. Dengan maksud lagu mana? Andai kata berlaku peperangan di antara orang Islam dan orang kafir. Tiba-tiba orang kafir kalah, ramai ditawang. Maka Islam memberi izin kepada pihak pemerintah untuk menjadikan tawanan itu sebagai hamba. Islam memberi izin, tapi bukan mesti. Sebab boleh dibunuh, boleh diminta tebusan, bayar, dan ada beberapa perkara lagi, dan antaranya adalah menjadikan hamba. Dan banyak lagi contoh yang lain selain daripada peperang, pencolekan. Dicolek orang sampai patut dijadikan hamba. Okey. Jadi dulu ada hamba. Kita alhamdulillah zaman kita tak ada hamba. Zaman kita tak ada hamba. Cuma ada satu negara masih lagi ada hamba. Negara Mauritania, negara Shinqit, satu negara Arab di kawasan Afrika. Orang kulit gelap situ. Masih lagi ada hamba. Tapi hamba tak mau ceritalah kenapa masih sana masih lagi ada hamba sampai ke sekarang. Walaupun undang dunia mengharamkan sistem perhambaan. Jadi sekarang ni tak ada hamba. Kalau dulu ada hamba. Hamba dia terbahagi kepada beberapa pembahagian. Dan bukan semua hamba boleh zakat. Hamba yang pertama hamba qin, hamba tuli. Hamba bersih. Yang keduanya nama hamba ummul walad. Bahasa Arab kalau kita terjemah ummul walad ni adalah ibu kepada anak. Hamba ummul walad gini. Hamba tino, hamba perempuan. Kita beli hamba ni. Maka kita sebagai tuang dia, apabila kita beli hamba ni, maka hamba ini halal bagi kita. Perempuan halal kepada lelaki dengan salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya adalah dengan perkahwinan. Perkahwinan tidak lebih dari 4. Yang keduanya dengan pemilikan hamba. Pemilikan hamba ikut 1,000 pun tak apa. Pemilikan hamba ramai pun tak ada masalah. Perkahwinan tidak boleh lebih daripada 4. Jadi seseorang apabila dia memiliki hamba, maka hamba perempuan dia apabila cukup syarat-syarat, maka halal hamba perempuan itu kepada
penghulu dia lelaki. Kepada penghulu lelaki. Tapi kalau hamba jantan, dia tidak halal kepada penghulu perempuan. Ni kita kata hamba perempuan halal kepada penghulu lelaki. Kemudian apabila tok lelaki dia bersetubuh dengan hamba, maka hamba tu mengandung dapat anak. Anak yang dapat itu anak tok ngulu, maka hamba itu dinamakan sebagai hamba umul walad. Itu istilah dia. Maksud dia hamba umul walad, apabila tok ngulu dia mati, maka hamba itu merdeka secara automatik. Tapi kalau hamba qin tadi, hamba yang mula-mula yang kita sebut, hamba tuli itu, kalau tok ngulu dia mati, maka ahli waris mewarisi hamba. Sebab hamba ni harta. Sebagaimana lembu, kerbau harta, begitu juga hamba adalah harta. Okey, yang pertama hamba qin. Yang kedua hamba humul walad. Yang ketiganya nama dia adalah hamba mudabbar. Hamba mudabbar diambil daripada perkataan dubur. Dubur ni belakang. Tok ngulu dia ayat anta hurrun dubura mauti. Awak merdeka selepas daripada kematian saya. Tok ngulu ayat awak merdeka selepas daripada kematian saya. Jadi tok ngulu dia telah berwasiat bahawa hamba ini dimerdekakan selepas daripada kematian penghulu. Apabila penghulu menarik nafas yang terakhir di atas dunia, maka hamba dia merdeka secara automatik. Itu hamba mudabbar. Berapa dah? 3. Yang keempatnya hamba muba'ad. Hamba muba'ad ni hamba separuh. Ba'dun makna separuh. Lagu mana hamba separuh? Contoh, ni hamba. Hamba harga 30,000. Saya tak ada duit nak beli hamba. Tak cukup duit. Saya ada 15,000. Lepas tu saya cari kawan saya, dia ada 15,000. Kita beli hamba ni. Demo 15, kawin 15. Hamba ni 30. Lepas kita gila lah, hari ni dia kerja hot demo, esok dia kerja kawin pula. Jadi hamba ni dimiliki oleh 2 orang tua. Kemudian saya ni banyak kesalahan hak yang saya buat, banyak dosa hak yang saya buat. Saya tengok harta saya tak ada, tinggal lagi hamba ni hak yang harta ada, saya ada. Dapat saya tengok tentang kelebihan memerdekakan hamba besar. Saya pun nak memerdeka bahagian saya. Saya memerdekakan bahagian saya. Separuh daripada bahagian hamba ni saya merdeka. Pada asalnya apabila saya merdeka sebahagian saya, maka hamba ni merdeka kalau saya ada duit lain. Apabila saya ada duit lain, maka hamba ni merdeka dan wajib saya kena bayar kepada rakan kongsi saya. Tapi kalau saya tak ada duit lain, maka bahagian saya saja merdeka, bahagian dia tidak merdeka. Maka hamba ni dinamakan sebagai hamba muba'ab, hamba separuh. Separuh merdeka, separuh hamba. Hari ni dia kerja untuk tuai dia, esok dia kerja untuk diri dia. Lusa dia kerja untuk tuai dia, tulak dia kerja untuk diri dia. Itu dipanggil hamba muba'ab. Berapa dah? 4. Yang kelimanya nama dia hamba mukatab. Hamba mukatab adalah hamba yang tuang dia akad kitabah dengan dia. Akad kitabah maksud dia, kita ada akad jual beli. Kita ada akad sewa menyewa. Kita ada akad pinjam meminjam. Dan kita ada akad kitabah. Akad kitabah ni lagu mana? Contoh Tok Ngulu dia ayat gini. Katabtuka bi sekian-sekian. Aku akad kitabah denganmu dengan bayaran selama 3 tahun, setiap bulan mu kena bayar sekian-sekian. Gitu. Maka hamba tu kata, saya terima. Maka hamba tu telah bertukar menjadi hamba mukatab. Hamba dia kerja, dia cari duit, dia kerja untuk bayar kepada tuang dia tiap-tiap bulan. Sehingga dia merdeka. Biasa dengar tak sahabat Rasul nama Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi dia orang negeri Farsi. Ayah dia adalah orang yang kuat berpegang kepada agama Majusi, penyembah api. Dan ayah dia kawa Salman Al-Farisi tak boleh keluar daripada rumah, tak boleh saing dengan orang, takut terpengaruh. Tak boleh saing, kurung dari rumah. Sebab takut terpengaruh. Sebab dia tengok ada dah ajaran-ajaran agama lain nampak masuk dah ke negara Farsi. Dia takut anak dia pengaruh orang muda, masih belum mendapat identiti sendiri ni, dia masih tercari-cari, mudah sangat terpengaruh. Ayah dia jaga. Dipendekkan cerita, Salman Al-Farisi last kali dapat lari daripada keluarga dia. Dapat lari, lepas tu dia jumpa dengan seorang padri yang masih lagi berpegang dengan agama yang hanif. Maka dia belajar dengan padri ni. Lepas tu berpindah daripada satu padri kepada satu padri yang lain. Akhirnya padri yang ngajar dia nak mati dah. Lepas tu dia tanya, dah Kak Gis, amo nak duduk mana? Dia kata, amo tak tahu, ada lagi yang duk pergi ajar yang supaya amo pergi ni. Cuma amo duk tengok dari baca kitab-kitab lama ni, lahir dah Nabi akhir zaman. Lepas tu dia cerita alamat-alamat dia. Antara alamat dia adalah dia tidak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Di antara 2 tulang belikat dia ada khatamun nubuwah yang seperti telah burung puyuh.
Ada. Lepas tu Salman Al-Farisi, lepas daripada kematian Tok Guru dia, dia pun terus bertolak menuju daripada bumi Syam menuju ke Madinah. Nak pergi jumpa dengan Nabi SAW. Tapi tengah jalan, dia dicolek. Akhirnya dijadikan hamba. Kita nak cerita Salman dijadikan hamba. Last sekali disapa juga Madinah kerana orang Yahudi yang beli Salman. Jadi Salman menjadi hamba kepada orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi jadikan Salman hamba mukatab. Lagu mana hamba mukatab? Awak buat kerja sikit-sikit. Lepas tu awak merdeka. Bayar sikit-sikit, merdeka. Antaranya adalah disuruh Salman tanam pokok tamar. Dia ada kebun, dia suruh tanam tamar. Lepas tu Rasulullah SAW mesyuarat dengan para sahabat, pakat batu sikit seorang. Hak ni bagi anak tamar, hak ni yang bagi anak. Lepas tu Rasulullah pakat tanam. Pakat tanam belakang. Rasulullah tanam sendiri. Nak bantu Salman. Mana membayar akad kitabah dia. Akad kitabah. Baik. Lepas daripada, sebab perjanjian sampai buah. Duduk sementara, buah dah. Tapi ada sebatang tak buah. Rasulullah tanya, siapa hak tanam ni? Tak buah ni. Umar kata, hamba hak tanam ni tak buah. Rasulullah cabut. Rasulullah pun tanam. Sebab nak selesai Salman ni, atau dipanggil hamba dia, hamba mukatab. Baik. Sama juga, ada seorang perempuan nama Barirah. Barirah ni, tuai dia akad kitabah dengan dia. Dengan bayaran tertentu. Maka dia mari jumpa dengan Aisyah. Dia royak kepada Aisyah. Dia minta tolong dengan Aisyah. Barirah dia minta tolong dengan Aisyah. Aisyah kata, boleh. Tapi syaratnya walak amun nak kambur. Aisyah kata. Tapi tuang kepada Barirah tak nak. Tak sih. Dia nak walak untuk dia. Walak ni benda walak. Untuk kita faham walak. Walak gini, walak kita nak faham. Sebab walak ni dia ada kaitan dengan hukum hakam. Zaman kita tak ada hamba. Tapi dia ada kaitan dengan hukum hakam. Kalau akan datang ada hamba, maka kita kena faham makna walak. Okey, buat contoh mudah. Sebab orang yang hidup mendapat pusaka daripada orang yang meninggal dunia kerana 3 perkara. Yang pertama kerana nikah. Orang tino ni dia boleh saka daripada orang jatuh. Sebab apa? Sebab ia nikah dengan orang jatuh tu. Orang jatuh tu boleh saka apabila orang tino mati. Sebab apa? Sebab ia nikah. Sebab bini dia. Yang pertama sebab pusaka adalah nikah. Yang keduanya sebab pusaka kerana nasab. Hubungan pertalian darah. Anak mati, ayah boleh saka. Sebab dia? Sebab nasab. Anak mati, mak boleh saka. Sebab apa? Sebab nasab. Mak mati, anak boleh saka. Sebab apa? Sebab nasab. Yang ketiganya adalah sebab walak. Lagu mana sebab walak? Ni tu ni hamba. Apabila tuang ni memerdekakan hamba, maka ada hubungan yang dinamakan sebagai walak. Bekah hamba-hamba. Bekah hamba saya. Jadi apabila hamba ni, mereka dah, dia pun kerja harta banyak, dia mati. Bini tak ada, tok lelaki tak ada kalau mati no. Ahli waris dia daripada keturunan dia tak ada, maka yang berhak mendapat pusaka dia adalah bekas tuang dia. Atas dasar apa? Atas dasar walak nama dia. Jadi Aisyah kata kan, Aisyah kata, hamba boleh tolong bantu awak merdeka, tapi walak untuk saya. Tapi tuang kepada Barirah tak sih. Dia kata hamba nak walak sebab Barirah ni orang rajin. Rajin buat kerja. Baik, dia apabila walak untuk Aisyah, maka dia seperti keluarga Aisyah. Dia akan jadi keluarga kita. Sepertilah. Maka apabila sapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ni keluarga tuang kepada Barirah nak walak kepada dia, Rasul kata awak beli je, awak bayar je. Awak beli Barirah, kemudian walak saat itu dapat kepada awak, tak dapat kepada tuang dia. Sebab dia innamal wala'u liman a'taq, kata Rasulullah. Sesungguhnya walak ini adalah milik bagi mereka yang memerdekakan hamba. Oleh kerana Aisyah memerdekakan Barirah, maka Barirah adalah bekas hamba kepada Aisyah. Okey, nak cerita benda. Barirah hamba mukatab. Salman Al-Farisi hamba mukatab. Dalam hamba ni, hak yang boleh mengambil zakat hamba mukatab. Sebab dah hamba mukatab boleh ambil zakat. Kerana hamba mukatab perlu kepada duit untuk memerdekakan diri dia. Sebab tuang dia nak merdeka, kena bayar. Manakala selain daripada hamba mukatab, mengikut mazhab Imam Syafi'i, tidak dibolehkan. Zaman kita, hamba tidak ada. Maka bahagian riqab tidak ada di dalam zakat. Cuma ada sebahagian yang cuba meluaskan penafsiran wafir riqab kepada penafsiran yang tidak pernah ditafsirkan oleh mana-mana ulama fiqh.
ma anzalallahu biha min sultan dalam bahasa Arab. Tidak pernah ditafsirkan oleh mana-mana ulama fiqh. Dia kata wa fir riqab ni kita boleh juga memasukkan golongan mana? Golongan yang memilih jalan terpesong. Golongan LGBT. Golongan maknyah. Hak jatih, hak jual tubuh. Golongan pelacur. Jadi kita bagi kepada dia supaya mereka itu keluar daripada pekerjaan hak yang salah mereka. Adakah penafsiran ini adalah penafsiran yang betul? Penafsiran ini penafsiran yang tidak betul. Tidak ada seorang ulama fiqh pun membuka penafsiran yang seperti ini. Dan hamba pernah sebut sebelum daripada ni. Kebetulan dalam beberapa hari lepas, dia mau tanya isu ni. Lepas tu hamba pun jawab. Andai kata diterima penafsiran wa fir riqab adalah beri duit kepada golongan-golongan yang memilih jalan yang menyimpang, duit zakat, memilih jalan yang menyimpang, beri kepada golongan tersebut, maka kalau gitu boleh jugalah. Bukan setakat boleh, bahkan awak kena buat hak ni dululah sebelum daripada awak puasa 2 bulan betul-betul. Kan kita apabila seorang itu telah membatalkan puasa dia pada bulan Ramadan dengan bersetubuh, sedangkan puasa itu diwajibkan kepada dia, maka wajib dia kena bayar kafarah yang besar. Kafarah yang pertama dia memerdekakan hamba. Kalau tidak mampu merdekakan hamba, barulah pergi kepada puasa 2 bulan berturut-turut. Dia tidak boleh berpindah kepada puasa 2 bulan berturut-turut, melainkan kena merdeka hamba dulu. Kalau begitu, awak tak boleh puasa 2 bulan berturut-turut sebab kapung awak ramai lagi golongan maknyah tu. Jadi awak kena habis duit, buat keluar dia daripada kelompok tersebut. Tak ada pun hak yang menafsirkan begitu. Okey, baik. Kemudian sani wa fir riqab wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin, dan orang yang berhutang. Yang orang yang berhutang ni dia ada banyak juga perbincangan. Saya nak ringkaskan. Dia orang yang berhutang ni terbahagi kepada 2. Ini secara ringkaslah. Perbincangan yang panjang atau dibincang dalam kitab fiqh. Ini saya nak uji supaya faham. Yang pertamanya ada orang yang berhutang untuk kepentingan diri dia. Maka orang yang berhutang untuk kepentingan diri dia, dia tidak boleh menerima zakat melainkan yang pertama dia orang Islam. Yang kedua dia berhutang bukan tujuan untuk melakukan maksiat, bukan tujuan untuk judi. Yang ketiganya adalah dia tidak ada harta untuk membayarkan hutang dia. Kalau dia ada harta untuk membayarkan hutang dia, untuk membayar hutang dia, maka dia tidak berhak mendapat zakat. Contoh, nama dia ni, nama dia Dalah. Pak Lah ni, dia berhutang. Dia berhutang 100,000 dia berhutang untuk peribadi dia. Beli kereta, nikah, buat rumah. Banyak dia berhutang 100,000. Tanah dia ada. Tanah dia kalau kira-kira 300,000 tanah. Tapi saya nak jual tanah. Tanah dia tak ada masalah. Banyak tanah tu. Nak pergi ambil minta zakat, nak bayar hutang ni, moga hamba orang berhutang. Tak boleh. Sebab awak berhutang untuk maslahah diri awak sendiri, dan awak ada harta untuk membayar hutang, maka awak tidak boleh mengambil zakat atas nama hutang, atas nama berhutang. Tapi kalau awak tak ada duit untuk bayar, maka baru boleh awak ambil zakat atas nama berhutang. Yang keduanya adalah berhutang kerana mendamaikan. Contoh, orang kampung tu, balah dengan orang kampung ni sebab ada seorang orang kampung tu mati. Jadi orang kampung tu kata orang kampung ni bunuh. Jadi orang kampung tu, keluarga dia kata kena bayar. Dia apabila berlaku pembunuhan, maka ada diat yang wajib dibayar oleh pembunuh ataupun keluarga pembunuh kepada keluarga yang dibunuh. 100 ekor unta. Jadi orang kampung tu tak ada, orang kampung mung. Jadi kalau mung tak bayar, pakat akak keleweh. Nak perih. Nak akak golok. Nak perih. Jadi kalau perang akan berlaku pertumpahan darah yang banyak. Kita ni tok ngulu, kita nak kata orang, kita nak buat lagu mana, kita pergi dama, tak dengar. Orang mongoh-mongoh belakang, orang debel-debel belakang ni. Nak buat orang, gini kata tok ngulu gini. Tok ngulu banyak duit, kata banyak duit, gini. Berapa hak yang dia nak? Kata nak 500,000. Tak apa, aku bayar. Tok ngulu kata, nak cari mana piti ni? Tok ngulu ada kena saing-saing hak kaya-kaya. Main berhutang piti demo, hak di 100, cukup 500. Tujuan emang dama ni tidak balahannya ni mati ramai pula pahani ni.
Jadi Tok Ngulu butai pitih 500,000 nak bagi kepada orang ni. Apa? Bagi pitih senyap tak ada apa. Baik tak pergi dah. Jadi Tok Ngulu ni dia berhutang sebanyak 500,000 untuk mendamai dua kumpulan yang berbalah. Tok Ngulu kalau nak bayar 500,000 boleh sebab tanah dia banyak. Kok ni ada, kok Golok pun ada, banyak tanah Tok Ngulu. Contoh. Boleh nak bayar. Tapi Tok Ngulu tak boleh bayar duit dia. Tok Ngulu cari zakat. Boleh ke tak nak bayar hutang? Boleh. Sebab hutang ini bukan peribadi dia, tapi hutang ini adalah untuk mendamaikan yang berbalah. Kemudian wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah, dan pada jalan Allah. Perkataan fi sabilillah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amun nak sebut dulu apakah yang dimaksudkan dengan fi sabilillah. Yang pertama, orang yang berperang pada jalan Allah melawani orang kafir. Sepakat ulama mengatakan golongan ini apabila cukup syarat-syarat dia termasuk dalam asnaf fi sabilillah. Jadi kalau orang perang di jalan Allah untuk meninggi agama Allah Subhanahu Wa Taala, lawan orang kafir, maka golongan ini sepakat ulama tidak ada khilaf mengatakan dia termasuk dalam asnaf fi sabilillah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita contoh zaman kita paling mudah tentera Hamas lawan dengan Yahudi. Ada juga penyokong Yahudi sini. Kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita follow dalam Facebook, rupanya ada juga hak yang menyokong Yahudi bunuh orang Palestin daripada orang Malaysia kita sendiri, orang Melayu kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dia tidak dapat melihat mana hak yang betul, mana hak yang tidak betul. Sedangkan setiap kali duk solat tu Allah Taala kata lagu mana ihdinas, Allah Taala suruh kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang betul, jalan orang yang kamu beri petunjuk, yang beri engkau beri nikmat kepada mereka itu, yang tidak dimurkai kepada mereka itu dan tidak sesat. Siapa golongannya dimurkai? Siapa golongan yang sesat? Yahudi dan Nasara. Minta Allah Taala jangan letak kita di atas jalan pok Yahudi dan Nasara, tapi ada juga segelintir lah, sekelompok kecil yang bela pok Yahudi. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Okey, baik. Fi sabilillah, yang pertama adalah golongan yang berperang pada jalan Allah. Yang keduanya adalah mereka yang buat haji, buat umrah yang wajib. Boleh tak nak bagi atas nama fi sabilillah? Ada pandangan sebahagian ulama fiqh boleh. Majoriti kata tak boleh. Tapi sebahagian ulama fiqh 4 mazhab mengatakan boleh. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama tafsir, dalam kitab tafsir beliau nama dia Mafatihul Ghaib, beliau menyebut, beliau menukilkan perkataan Imam Qaffal. Imam Qaffal adalah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Di mana kata Imam Qaffal, di sana ada sebahagian ulama menafsirkan fi sabilillah adalah pada semua jalan kebaikan. Semua jalan kebaikan masuk pada fi sabilillah. Penafsiran ini disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, diambil daripada Imam Qaffal. Imam Qaffal menukilkan ada orang ulama yang menafsir begitu. Tapi Imam Qaffal tidak menyebut secara tepat siapa ulama tu, nama dia gap, tidak disebut. Kemudian penafsiran fi sabilillah dengan makna pada semua jalan kebaikan tidak diterima oleh 4 mazhab, bahkan sebahagian daripada ulama mengatakan ijma' ulama penafsiran fi sabilillah tidak ditafsirkan untuk semua jalan kebaikan. Tapi ada sebahagian daripada ulama menafsirkan fi sabilillah pada semua jalan kebaikan. Kemudian ada sebahagian daripada ulama kontemporari menerima penafsiran fi sabilillah untuk pada jalan-jalan kebaikan dengan meletakkan syarat-syarat tertentu. Di zaman kita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kelompok-kelompok tertentu yang mana mereka cuba mengambil keuntungan daripada zakat, mereka masuk melalui asnaf fi sabilillah. Melalui asnaf fi sabilillah. Sebab itulah
penafsiran fi sabilillah jika tidak dikawal, maka kita akan dapati mereka yang akan mengambil zakat, mengambil manfaat daripada zakat adalah golongan yang tidak sepatutnya dan tidak selayaknya. Akhirnya kita akan dapati golongan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal berada dalam kesempitan, kekal berada dalam kesusahan. Golongan fakir miskin kekal berada dalam kesempitan, kekal berada dalam kesusahan. Tapi golongan yang menubuh NGO tertentu dan masuk mengambil zakat melalui asnaf fi sabilillah hidup dalam keadaan kaya raya. Sebab itulah penafsiran fi sabilillah perlu dikawal supaya mereka yang tidak berhak mengambil hak orang yang lain dan mereka yang berhak mendapat hak mereka. Muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh 91 minit dah. Nak berhenti pukul 9 lah. Ada so lagi. Jadi ginilah. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Tak apalah kita berhenti tengah jalan pun. Ada sikit lagi. Hamba ingat nak buat kesimpulan tapi pukul 9 dah. Oh. Jadi rasa tak boleh dah. Tak boleh nak pergi dah. Khulasatul qaul, kesimpulan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, setiap di kalangan kita apabila kita melaksanakan ibadat, kita nak ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penerimaan ibadat itu mesti ada dua syarat. Syarat yang pertama keikhlasan kerana Allah Taala, yang keduanya kita buat sebagaimana yang dituntut di syarat. Yang kedua, mereka hak yang tidak layak menerima zakat. Tidak layak menerima zakat, jangan melihat manisnya harta dunia sehingga membina, mencipta bermacam-macam helah untuk masuk ke dalam pintu untuk mengauk keuntungan zakat. Jangan. Mana-mana pihak yang tidak layak menerima zakat, jangan ambil. Orang hak yang mengeluarkan zakat, pastikan golongan hak yang dia beri zakat adalah golongan hak yang betul, asnaf yang diiktiraf oleh syarak. Last sekali, amun nak sebut, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pesan dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dan kitab Sunan beliau, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al, tentang beberapa perkara. Belum lagi berganjok tapak kaki kita di padang mahsyar, melainkan akan ditanya beberapa perkara. Antaranya adalah ditanya tentang hartanya. Daripada mana dia perolehi dan kepada apakah yang dia infak. Jadi setiap apa yang kita buat, kita akan bertanggungjawab dan kita akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita melihat kepada kemanisan dunia, tetapi kita kena letak dalam hati kita bahawasanya kehidupan yang kekal abadi kita adalah di negeri akhirat nanti, dan setiap perkara akan dibentangkan di hadapan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, Allah Taala menyebut lagu mana? Sekiranya mu tengok orang yang melakukan dosa, mereka itu takut untuk melihat terhadap isi kandungan buku suratan amalan mereka. Orang yang melakukan kesalahan takut untuk melihat isi kandungan dalam buku suratan amalan. Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sehingga mereka itu berkata, buku gapo ni daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara dimuat dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka itu mendapati setiap apa hak yang mereka itu buat di atas dunia semuanya termaktub belakang dalam. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun daripada hamba-Nya. Jadi kita rasa pertemuan kita pada malam ni di sini dulu. Amba ucap ribuan terima kasih kepada pihak masjid kerana jemput amba untuk datang di sini. Dan terima kasih banyaklah kepada semua ahli jemaah kerana hadir untuk memeriahkan majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada fitnah dunia, fitnah akhirat, agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah, mengampung segala dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita,
sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.